Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita berada di Jiwa Damansara ataupun Neo Damansara Jiwa. Jadi bersempena dengan perkahwinan antara Ibrahim dan juga Angela, kita baru saja sampai di lokasi pukul 7.45 pagi. Kita tengok lokasi mana cantik lah. Ngam, cuma kita akan decide di mana kita nak set up tu nanti. Masih ragu-ragu tu, tapi kita redah je kan. Jadi 7.45 kita ada masa dalam pukul 11 nanti, maksudnya ada dalam 2 jam kita set up kita untuk kita prepare. Jadi hari ni dikatakan ada pemain gitar atau gitaris dan juga penyanyi. Jadi 2 piece je lah. Kemudian kita akan handle the whole event, majlis perkahwinan. So jom kita set up dulu. Loading. Syukur ada lift. Itu pun berpeluh kita. Aduh. Bawa satu tiket. Nasib tangga untuk. Nasib baik atas dia dah pasang aircon lah. Ya. Mantap lah. Okey, kita sekarang ni misteri lah nak set up macam mana kan. Katanya ada gitaris semua tu, jadi dikabarkan area sini lah. Cuma sebab PIC ataupun manager tempat ni tak ada lagi, kita tak tahu lah boleh alihkan ke tidak kan. Kalau ikutkan memang nak alihkan meja ni je. Alihkan meja ni kita set up untuk band kat situ lah. Meja untuk konsol nampak eloknya di situ, sebab kat sini ada kabinet, hiasan kabinet lah. Mula kami nak ambil belah sini sebab ada plug semua situ kan. Yang pergi side situ lah. Alright, kita set up dulu. Hall ni kecil je, jadi 2 speaker cukup kiri kanan. Dan kami tengok sama ada perlu tarik kabel untuk set up di bahagian luar ataupun tidak, ataupun kita boleh pakai in-house punya speaker ni sebab orang ada speaker luar ni. Cuma kita tunggu dulu PIC. Alright, kita try set up apa yang boleh dulu. Kita dah set up semua, dah buat sound check semua. Floor manager dia kata kena alihkan lah. Dia tak nak kat sini, jadi kita kena alihkan ke sana. Jadi 1 jam kita punya kerja, kita akan redo balik, buka balik semua. Kemudian kita akan pindah di bahagian belah sana. Sebab dia pun baru set up tempat tu, baru alihkan kursi semua. Sebab tadi semua penuh kursi kan. Dia orang baru alihkan, jadi macam mana? Set up lagi 1 jam lagi. Jom.
Untuk bacaan doa makan. Lepas bacaan doa makan dah settle, lepas tu terus dengan lagu korang balik. Alright guys, kita baru selesai dengan sound check kita. Alhamdulillah pukul 10.30 tepat. 10.30 kita ada setengah jam tu kita rehat jap. Kita boleh tukar baju semua jap. Lepas tu kita prepare untuk mula pukul 11 pagi. Alright. A few moments later. Biar di telapak kakimu halus dan kuat melaju, biar dipeluk ibumu kekal wangi tanpa rindu, biar di bawah kasurmu mimpimu siap terbangun, biar di dalam hatimu harum. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir dari jauh dan dekat untuk meraihkan majlis yang penuh kehiburan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Menteri. Thank you for believing in Ibrahim and giving your daughter in this country. Mengatik perempuan
Okey, kita baru saja selesai kemas semua. Overall event memang terbaik, memang berjalan dengan lancar. Cuma kita recap balik lah. Kita sampai tadi pukul 7.45 pagi, 7.45 pagi dan kita terus set up seperti mana yang kita buat lah. Tapi bila dalam pukul 9 macam tu ada floor manager sampai, ada gangguan sikit tadi. Ada orang tanya mana nak bayar tiket. Okey, kita recap balik semula. Tadi kita mana? Kita 7.45 sampai. Pukul 8 kita terus start set up. Sampai pukul 9 kita dah settle semua. Sound check pun dah ngam. Tinggal kita nak tunggu band. Kemudian pukul 9 floor manager sampai, dia suruh alihkan konsol kita tu ke tepi lah. Rupanya diorang nak adjust semua sofa tu. Semalamnya diorang tak buat, pagi tu baru nak buat. Jadi kami paksa alihkan juga, ikut je lah. Jadi sepatutnya boleh rehat 1 jam. Jadi kami kena buat kerja lagi sekali 1 jam untuk buka balik dan pasang balik dalam masa 1 jam macam tu lah. Kemudian ada dalam setengah jam macam tu kita buat sound check tu dengan kita punya gitaris dan juga penyanyi kita. Kemudian kita standby untuk event lah. Overall event memang santai je. Lagu pun dalam 8 lagu je diorang main. Sebab ni semua sebenarnya atas permintaan kawan. Diorang ni kawan daripada pengantin. Jadi kita layan je. Pukul 1.30 ke pukul 2 tadi kita dah habis lah sebenarnya. Tapi sebab kita dah standby mikrofon untuk MC sampai habis, jadi kita tunggu 3.30 MC dah 3.30 MC balik baru kita kemas. Alright, overall ngam. Apa lagi? Jumpa lagi video yang akan datang.